Selamat datang ke channel YouTube Jibam Kuat. Okay bro, sorry I didn't come in yesterday because someone came to propose to me at my house yesterday. Oh, ada open house ke? Oh, meminang? What the hell? Ada orang masuk meminang kat rumah saya. Oh, siapa? Siapa yang kahwin lagi tu? Mak kau ke? Relax tu. So, apa-apa pun, tahniah kerana telah dipinang. Aku di rumah tak? Tapi aku Jibam tak biar. kuat. Ya, nama saya Jibam Kuat. Hai. Hai. Kau YouTuber tu kan? YouTuber? Itu apa nama dia punya ni? Kejap. I know you. You know me? Jom cari. Seriously, you know me? Wait a minute. Okay. I wait a minute. Okay. She said she know me. I don't know myself. I know you. Who am Jibam I? kuat. Yeah, that's my name, bro. Ya. Ada ke? Itu ke ada? Cari kat mana? Aku tak sedar aku. Jap. Tadi kat mana? Tadi kat mana? Tadi kat Iman. Kita dah terkenal, dok. Terkenal buat kali ke 100 kali. Okay, aku dah jumpa. Dah jumpa, Ki? Ki dah jumpa? Ki dah jumpa? Ki subscribe sekarang, Ki. Ki subscribe sekarang? YouTube. Dah jumpa, aku dah jumpa lah. Ki subscribe sekarang? Aku dah jumpa. Okay, Baby Rain subscribe sekarang. Subscribe dan like. Okay, terima kasih, Ki. Hari tu kau bagi aku duit raya. Dah. Hah? Kau yang mana, Baby Rain? Jibam. Elok. Kau yang bagi duit raya? Ya, kau kan ada bagi duit raya kat aku. Yang kita jumpa kat park tu. Ha? Aku kasih duit raya? Kau ni. Aku dah subscribe kau tau. Oh, terima kasih, Baby Rain. Tolong. Thank you do korang. Ya, aku ingat tau sampai sekarang aku ingat kau. Ingat Kau aku, orang pertama aku bagi aku duit raya. Ya aku orang pertama kasih kau duit raya kan. Padahal belum raya lagi. Oh, padahal masa tu tak raya je puasa. Tapi time tu kawan aku yang kasih. Nama dia Ahmad kan. Ahmad. Nama dia Ahmad Kacang kan. Pakai baju putih. Tak ingat. Tapi aku tahu nama full kau tau, Jibam. Okay, selamat tinggal. Apa nama full dia? Tolong aku. The fuck? What the hell bro? Baby Rain tu yang mana siap? Kali ni Has kena cari 100 pula ke season 2 kali? Tak dok. Untuk pencarian Has hanya berlaku pada bulan puasa dok. Jom kita cari orang lagi dok. Tapi boleh dok. Kita cari je tapi tak terkira, tak termasuk dalam list Has lah. Tapi kita cari untuk korang lah. Sebab korang kan single kan. Korang budak-budak. Lisa. Budak. Lisha. Oh Syah. Lisha. Syah. Ya. Okay. Kenapa sorang-sorang? Sebab seorang. Tak bagus lah sorang-sorang. Sorry doh, tak bagus. Ya doh, tak bagus doh. Sebab tu lah aku teman kau sekarang ni. Pula dah. Baru masuk kot? Ya. Terus teman. Kau masuk, aku terus masuk. Oh ya, confirm Ya, confirm. Mana kawan-kawan kau? Tak ada ke? Tak ada. Oh, kalau gitu. Hai, nama saya Jibam Kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kat atas lah. Baca kan? Okay, baca. Lisha. Lisha ke? Syah. Lisha. Syah boleh. Oh, Syah. Sayang. Takut. Otak. Okay. Mungkin bukan tak. Mungkin belum lagi kot. Mungkin tak. Mungkin tak? Mungkin tak lah Kenapa mungkin tak lah sebab memang possibility untuk dia kan tu macam agak sukar. Agak sukar Berapa tahap kesukaran dia? 100 mungkin. 100 memang tak ada peluang langsung lah maksudnya? Tak ada kot.
Sikit pun tak ada Tak pastilah. Hati manusia kan senang berubah-ubah. Ya, betul. Setuju. Maknanya Syah dah berubah sikit kan hatinya kan. Daripada tak ada langsung, dia ada Ah, sikit kan. belum. Belum? Okey. Awal lagi. Let dulu. Ya. Bersantai dulu. Betul. Setuju. Jadi, Syah beraya mana je? Rumah. Ni, Kampung. ni pakai baju raya. Kampung kat mana? Kampung. Kat kampung lah. Okey. Jibam teka Teka-teka. Uh, Syah orang Johor kan? Bukan Nun. Bukan kot. Maksudnya kampung dekat Johor. Tak juga. Tak juga. Sekejap Jibam Syah. ni umur berapa? Cuba Syah teka. Alamak. Tak reti lah teka-teka umur orang ni. Mungkin kita sebaya. Cuba Syah sebut umur Syah. Tak boleh lah. Oh, tak boleh Kalau gitu. Jibam dulu kot. Okey. Biasa ladies first. Dekat sini dia tak mengamalkan konsep ladies first. Okey. Kat sini mengamalkan konsep apa? Laki dulu. Okey, laki dulu maknanya man first lah. Men first lah. Okey. Kalau gitu Jibam umur 19. Oh ya, sama tu. Kan betul. Jibam kata umur kita sama. Jibam ni umur patutnya bukan sebenarnya kuat baruah ke? Jibam bukan kuat baru Syah. Kita baru kenal. Syah dah Bukan. panggil saya baru Oh, sorry. Sorry doh. Kasih IG sekarang. Tak Syah. Sabar. Maksud Jibam tu nama Jibam Bagi IG Jibam lah kalau macam tu. Apa? Syah. Kalau Jibam nak Jibam, IG, Jibam, IG Jibam rasa Jibam dulu kat lah. sini Kat sini Syah. Oh, sorry. Syah dekat ni Apa ke? yang Kat boleh kat sini kot sebenarnya? Yelah kat tempat yang terang. Ni dia sebut terang ni. Muka abang sama dengan mereka jadi kami join lah. Oh ya. Mana dia? Oh ni. Bagi duit raya. Dah habis duit raya. Bila umur kau nak 20 bang? Aku 19 tahun ni, tahun depan nak 20. Bang, pas ni kau finding my wife spec. Okay, boleh kat tu. Mantap tu. Thank you Adam. Hello? Ya. Okay, jadi Syah bukan orang Johor kan? Berumur 19 tahun. Ya. Orang Perak. Bukan juga. Last ni kalau tak. Salah pula. Apa? Salah lah. Okay, last. Ni mesti betul. Selangor. Bukan juga. Macam mana ni? Alamak, nampaknya Jibam asyik salah je lah. Apa kata Syah bagi tahu je terus. Tak boleh lah. Syah dekat atas helikopter ke? Tak ada atas helikopter. Sorry dah buka kipas 5. Apa buka kipas 5 depan muka siap Syah? Panas doh bro. Ya doh. Oh mesti kat Kedah. Tak. Aduh mak. Kedah kan sangkut salah tuala saya. je kering. Ya doh, Jibam masih tak kenal Syah. Lah. Maksudnya kita kena mengenali satu sama lain. Ya doh. Jadi Syah orang mana? Orang sini-sini je. Sini-sini Kuat sangat nak kipas ni? Kuat sampai Jibam pun rasa kuatnya. Oh ya. Sorry lah. Dah kecilkan satu lah. Dah okey kan? Kira okey lah Okey je lah okey lah Oh Syah orang Melaka Syah? Tak. Semua Macam mana ni teka-teka semua salah? Ya dah Syah ni sungguh orang kata sungguh apa tu? Sungguh jarang dijumpai. Jarang dijumpai. Sekejap
Jap. Fikir dulu, fikir. Jiban dapat rasa. Negeri Syah antara yang negeri terbesar kan? I don't know. Oh, Syah pun tak tahu nampaknya. Okey. Jadi, okey Syah. Apa makanan favourite Syah? Makanan favourite. Pahang Kedah bukan dok dah? Ya. Tak adalah favourite tapi suka makan je lah kan. Favourite lah tu kalau suka. Apa? Maggi. Maggi? Kau nak cakap apa? Okey. Kau nak cakap apa? Maggi. Kau nak cakap apa? Syah cuba bermain-main. Syah cuba mengajak Jibam bermain-main. Okey. Saya tak mengajak awak bermain-main. Bagi tahu. Okey, kalau gitu Syah Maggi apa? Mesti Maggi ayam. Ramen. Macam mana tu? Tu dah tutup mic Jap. Ni apa tu? Ramen ramen Oh, Syah suka makan ramen Boleh dikatakan macam tu lah. Boleh Syah- suka Maggi lah. Oh, Syah suka makan Maggi. Oh, Syah suka makan makanan, suka makan mi segera lah. Boleh lah. Tapi semua orang suka makan mi segera. Ya, semua orang suka makan tapi tak ada menjadikan makanan itu favourite biasanya. Oh sorry doh menjadikan makanan tu favourite. Tak apa, Syah sungguh unik lah maksudnya. Oh terima kasih doh. So orang mana ni? Teka lah. Apa? Jibam teka Syah orang mana? Jadi kita nak teka. Kalau suka Maggi, lepas tu ramen dia suka. Maknanya dia boleh makan pedas orang Negeri Sembilan. Betul lah. Sebenarnya Jibam tahu je, saja je. Oh, okay. Ya. Jadi, Syah sambung belajar? Entah ke tak? Sambung. Aku lupa lah. Aku dah bagi tahu kau umur aku kan. Sambung belajar. Oh, UiTM Tak. College gitu. Sekolah. Oh, Form 6 pula. Betul lah. Form 6 Betul lah. Okay. Sekejap. Pusat perut Syak. Aura akan makin berkurang. Mana ada duk? Betul duk. Come on perut. Okay. Lu Syah. Ya. Maksudnya ni tahun akhir kan? Tahun ni kira tahun last lah. Kan? Lepas tu sambung degree lah. Kalau result alhamdulillah elok sambung lah. Oh, kalau alhamdulillah elok sambung, kalau astagfirullah teruk. Kita cuba cara lain. Dia tak boleh fikir dulu, benda lambat lagi. Ya, betul. Setuju. Kita tak boleh anggap benda buruk. Kita fikir yang baik-baik. Betul. Husnuzon lah yang kita kan. Husnuzon. Ya, betul. Baru masuk Setuju. satu kan, let do. Ya, let do. Jadi, okey, macam ni Syah. Kalau Syah dapat jawab teka-teki Jibam, Syah kasih kita main teka-teki, okey? Kalau Syah dapat jawab teka-teki Jibam, Jibam kasih IG Jibam. Kalau Syah tak dapat, Syah kasih IG Syah. Tapi tengah deaktif IG tu. Tengah deaktif ini dandan je. Sumpah. Kenapa? Syah broken ke Syah? Ui, tak lah. Relax doh Syah. Kenapa? Dia Apa yang jadi Syah? Tak ada apa-apa jadi saja deaktif. Jadi maksudnya apa tu? Kenapa Syah berbuat begitu? Sebab boleh.
Sebab boleh. Okey. Faham. Maksudnya TikTok lah. TikTok. Okay. Kalau Boleh kot. kalau deaktif IG macam mana Syah nak search IG Jibam? Tak apa, boleh guna phone mak. Mak kan ada. Phone mak, maksudnya mak ada IG. Ada. Kalau gitu IG mak lah. Ni. Tak Okey. boleh. Let's go teka-teki. Okey, boleh TikTok Boleh lah. Okey. Dalam banyak-banyak kereta, kereta apa yang kita boleh pakai? Bukan drive dia pakai. Ya. Kereta apa yang kita boleh pakai? Alamak. Sabar. Dalam banyak-banyak kereta. Kereta apa yang kita boleh pakai? Bukan drive tau, ni pakai. Susah ke jawapan ni? Senang je, senang. Senang. Clue okey? Kereta. Oh, tak nak clue. Okey. Kereta apa? Sorong. Kereta sorong salah. Kereta api. Kereta api salah. Kereta ni, okey? Kereta ni kita pakai hari-hari. Okey, itu clue dia, okey? Pakai hari-hari? Kereta ni kita pakai hari-hari. Berfikir secara logika, Syah. Okey? Kereta api lah bukan Bukan. Alamak. Nanti. Okey, Syah dah boleh tulis dah. Dah boleh tulis dah apa ni TikTok Syah? Bagi. TikTok Tulis dulu. Pasti dapat jawapan. Tapi dia kalau dah tengok TikTok dia kena like tau. Ya. Saya akan like, okey? TikTok Ya. Kasih terus, jangan hide, okey? Sabar tu. Nak private beberapa post. Private beberapa post. Tak boleh lah gitu, Syah. Jibam boleh chat tak kat chat box ni sebab nak private chat lah Boleh lah tu. Thank you, Dok. Ya. Come on. TikTok Ya. Janganlah private. Kenapa Syah kena private? Yelah, kitanya tak atraktif. Kenapa pula Syah kata tak atraktif? Okey. Cepat Syah. Nanti hilang tu. Jibam punya. Tapi TikTok tak ada ni lah. Tak ada gambar pun sebenarnya. Yelah, dah private. Mana nak ada gambar? Kasih satu Syah. Kasih satu yang paling atraktif lah. Tak boleh nampak tu. Nampak tu dia. Tak. Syah ni je. Syah cakap. AJ je. CER. Sekejap kasih satu Syah. Yelah. CER. Sekejap. CER. CRT. Satu. FIED. Certified. MILO. Lepas tu L. Lepas tu kosong. Okey, kosong. Lepas tu VER. Okey. Ada berapa ni following dan followers? Kalau ikut dengar macam lagu tadi macam dah sampai dah kat telinga ni. Betul dah tu
Betul lah tu. Okay. Ada Natasha, janganlah block. Ada. Okay. Hei, tak payah baca kuat-kuat. Okay. Sorry. Awak ni pun. Jadi, form 6 Syah dalam aliran apa? Saya rasa awak dah boleh tolong like video saya ya. Oh, tolong like Boleh. Jap, saya tolong like kan. Tolonglah. Tolong like. Nak komen tak? Komen tak payah. Komen tak payah. Okay, like. Komen Okay. tak payah. Okay, dah like. Okay, dah. Okay, dah. Ha? Ada Tak ada lah. pun. Ada. Tak ada. Tak ada. Lambat sikit ke? Refresh. Tak ada. Like lah korang. Sekati korang nak like ke nak apa ke sekati korang? Je. Tak ada. Mana ada. Jibam orang yang jujur, okay? Tak apalah. Kalau tak jujur pun tak apa. Cuba tengok. Ada tak? Ada kan? Ada lah kot. Ada lah kot. Ada tak nak cakap pula ada. Tak Ada, 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 laju ada. pula. Ada. Okay. Okay. Okay Jadi, selepas sahaja Syah habiskan tamat pelajaran, kalau Syah dapat sambung, Syah nak sambung apa? Tak follow pula. Opsi atau IPG kot. Syah nak jadi cikgu Nak try TESOL lah sebenarnya. Okay. TESOL tu BI kan? Oh, jadi kalau TESOL tu boleh jadi apa? Lecturer ke? Cikgu BI lah. Oh, cikgu BI ke cikgu untuk anak-anak kita? Untuk anak-anak saya. Oh, untuk anak-anak Syah. Okay. Okay. Jadi Sekejap, sabar sekejap. boleh. The fuck? Sabar ni maksudnya kita kena gerak ke dok? Kita dah dapat apa yang kita nak dok. Okay, boleh cakap balik. Oh, akhirnya jumpa earphone. Oh. Okay. Jadi selama ni siapa yang sorokkan Syah punya earphone? Saya sendiri. Okay. Sendiri nyorokkan earphone sendiri. Okay. Saya nak gerak Aku tak pandai nak gerak dok. Aku kalau dah lepak dengan orang kan, aku duduk dok. Orang borak aku dengar je. Aku tak tahu nak gerak macam mana dok. Nak kasih ayat pengakhiran dok. Macam mana? Kalau 10 jam orang tu duduk, 10 jam aku duduk dok. Walaupun tak borak dok. Jom kita cari jodoh. Ni jodoh kat sini. Ni jodoh kat sini. Hai, saya jodoh. Nama dia Jibam bukan jodoh. Jibam bin jodoh. Itu bapak kau yang jodoh. Oh ya. Okay. Jadi Kau tak ada dengar. Tapi dia tua. Tak boleh. apa? Jibam baru 19 tahun lah. Dia 19 Manda. Ya, Amanda berapa? 17 Ya je kau. Ya. Amanda berapa tahun? 17 Tak, Amanda 20. Menipu siap 20. Kau kata Raya nak main chess oi. Main chess. Kau ni bapak Outfit dah style main dia pula. You love my chess so much
I don't know You love my chest so much. You want to nyonyot my chest Hell nah bro. Anjay. Papan cik je tak sedar. Aduh, 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 aduh. Tapi kau minta kan. Ini. Tapi muat tangan apa? Jibam. Okay, so rambut kau Macam macam kenal songkok. Jibam ni. Oi. Bergoyang sial. Oi. Cibam. Pasir aja. Goyang gila. Pasir aja duk mana? Ya saya. Siapa panggil saya tu? Budak ulu. Saya. Siapa ni nama dia? Tasha. Betul ke Tasha? Saya teka je. Betul dah, hebat Jibam. Betul ke? Kalau betul main IG. No. Macam tu. Ya, cerita bang, senang. Okay, jangan susahkan diri. doh. Ya. Nak minta, okay? Jibam dah lupa ke? Mana ada lupa Tasha? Dah lupa ke siapa? Uish. Tidak lupa Tasha. Hmm. Tasha berkawan dengan orang yang bernama siapa tu? Kopok lekor tu Siapa siapa nama tu? dia? Minta IG Jibam. Apa? Oh, dia minta IG kau. Minta IG. Kenapa minta IG saja je sebab diorang ingatkan kita kan tak Dia- kenal. Kena straight to the point. Kita dah tu dekat IG lah Jibam. Kita kan dah follow antara satu sama lain. Ya. Drama Ya. apa pelara. Bukan drama bang. Kau dengan drama Sebenarnya apa ni? Oh ya ke? saya kenal Tasha ni. Baik. Okay, jadi ni akak Mal Sambung akak. sambung. Nak dengar. Ya, saya kak. Siapa? Okay, Mal Kakak, IG Mal kakak. IG Mal. Okay, kalau tak nak akak Allah. bagi IG. IG. Ya. Kau siapa ni nak minta IG pula ni? Saya Jibam Jibam. handsome tau. Jangan beritahu Jibam Tasha, biar dia handsome. orang tahu sendiri. Dia straight to the point. Ya, saya senang je. Dia No betul. drama, bagi tahu terus. No drama. Ya. Tapi aku tak nak yang muda dari aku tau. Engkau berapa umur? Oh. Aku 20. Oh, kau tak nak lagi muda. Bising lah kau ni. Apa dia? Jangan Masih tegur, 20. jangan tegur. Nanti dia suka. Kalau dia bising, diam je. Tengok tu. Okay, dah Kan dia mute. suka. Astagfirullahaladzim. Okay, jap nak mute. Cakap sekali Zua. Gigit kan? Okay, Tak sekali dengar. je. Tak dengar. Tak dengar. Zua cakap apa Zua? Apa? Bukan setakat suara. Okay, Mal. Ya, Cepatlah Mal. apa cepat? Aku Kau umur puasa 21. kali. Oh, kau umur 21. Kan tua daripada Aku kau tak kan. minat yang puasa. tua. Okay, kalau kita aku 19. Dah buka Aku lah. 18. Puasa Aku aku malam. 19. Asyik benda besar pula ni. Uish. Apalah, dia tak ada kesedaran lagi. So like, biar je. Ya, dia sabar dia Eri. Jangan risau Eri. Kumbang bukan seekor Eri. We're not talking about kumbang. Okay, then. Tengok So lelaki like bangkuat. sekarang ni, you ada macam like borak-borak besties Ya, dengan betul. the guy classmate ke? Ataupun macam just like only normal relationship je? Faham? Selamat pagi. Oh, okay. We're not okay. talking about kumbang, tapi Nice, talking about relationship. Oh, maksudnya dia relationship dengan perempuan? We not talking about kumbang, bro. Tapi borak pasal relationship. Maksudnya relationship dia perempuan dengan perempuan. WLW. What the fuck? Aku ada, dok. Cintailah aku, dok. Please, dok. Janganlah cintai sesama jenis, dok. Please. Ya, Mal. Jibam. Ya, nama? Nak IG Jibam. Nak. Nak. Boleh, IG boleh. kau biar aku cari. Sini. Tak payah cari. Nama IG saya Jibam kuat juga. Jibam handsome tau korang. Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu saya- Tasha. Please lah Tasha. Tasha, Jibam slow. please lah Tasha. Saya Jibam selalu. Sila follow, Aduh, okay? Kalau tak handsome macam mana ni? Kalau tak answer maksudnya Yes, yes. Mal juling. Yakin. 100%. Alamak, sorry Ya. sebab Julie. Yes. Aku minta Okay. maaf. Tengok tu kan. Terus Sabarlah, baru nak jadi say. crush. Sabarlah. Tekanlah follow. Ada trust issue. Ada trust issue. Jibam Kenapa? handsome. Tadi
Geram aku tengok. Sama-sama Jibam kuat geram. Janganlah geram macam itu. Sorry tu. Tergeram. Apa tu? Ui, siap screenshot tu siapa siap? Sekejap. Aku nak ambil gambar ya. What the hell bro? Jangan screenshot muka aku banyak-banyak tu. Ni aku peminat setia tu. Please, the peminat. I got a peminat here. Yeah. Wow, thank you bro. Yeah, sama-sama. Aduh, Follow, aku rasa internet aku pun tak membantu nak tengok kau punya Instagram ni. Kalau gitu Mal, Macam biar tadi. saya yang tengok Mal punya. Jibam. Ya, Pinjam roti 2. pinjam roti 2. Oh, relax dia. Siapa nama ni? Oh, ya. Nama Oh, ya, ya. diberi Sorry tu. Nama diberi Ali Toib. Sabar tu. Relax tu. Pinjam. Sabar, Pinjam biar sikit aku buka hotspot. 2 je. 2 je. Kenapa 2? Hmm. Ambil lah 6. Saya boleh buat lagi 6, okey? Saya dah ada Pakcik. 4. Bagi Awak dah dua ada je. 4. Oh, lagi 2. Boleh. Ambil. Ada tempat 2. Mal. Cepatlah Aku Mal. ada Lama juga. ni Mal. Kau nak flavour kacang merah ke kaya? Pistachio ada pistachio. Pistachio tak ada. Tu flavour kau kena cari kat cafe hipster. Aku beli kat Speedmart je. Alamak, Speedmart ni. Abang dah tak main bersama dengan buah hati abang ke Pancake? Pancake dah meninggal duk. Kau tak tahu duk? Pancake dah meninggal duk. Kau kena doakan sedekah Al-Fatihah duk. Al-Fatihah untuk Pancake duk. Meninggal di saat Ramadan 32 duk. Mal tak payah susah-susah Mal. Biar Jibam follow Mal. Lepas tu Mal nanti lah IG tengok kau kan Mal. ni? Natasha ni. Kenapa? Tak. Sebab aku follow siapa tu lah. Petito. Lepas tu? Naik nama kau. Tak ada pun apa IG Tasha duk. Jibam. Apa? IG? Mana ada IG Natasha? IG. Tu. Ivra. Nama dia Ivra. Oh ya, Ivra Mana Try ada sis. tipu sih? Nanti keluar. Tak ada tu, tipu dong kau. Ada. Sumpah. Tipu dong kau. Tak jadi aku nak kasih 2 roti. Aduh. Tak apa. Innalillah Pancake. Semoga Ya. dicucuri adabi. Ya dok. Pancake. Semoga dicucuri adabi. Pancake rupanya anak lelaki dok. Pancake bukan bin dok rupanya. Aku pergi hari tu. Aku tengok Pancake. Oh ni siapa meninggal dok? Pancake anak lelaki Subramaniam siap. Salah bro. Roti. Siapa-siapa nak IG Jibam bagi tahu. Ya. Siapa cakap tu? Tasha ke? Saya beat 100. Oi, Mal ni kot. Mal Tengah tengok. Saya Mal sabar dah Mal. Jangan terpegun sangat Mal. Follow lu. Aku tengah menunggu aku punya internet ni. Internet loading lagi ni. Dia tak bagi aku tengok. Tengah Lagi show. tengok Tengok jimat sebab tengah terlalu berat dia punya kehandsomean tu Mal. Pula dah. Ya. Pula dah. Pula Ke yang rambut uban-uban ni ke? Uban-uban Saya dah kata dah Mal ni juling. Gitu bukan uban. Dah Itu kata dah grey. Mal ni seorang yang juling. Tapi tak apa Mal. Okey je. Sabar. Mana ini IG mana yang aku tengok ni nanti ke? Alamak nak second Apa IG IG kau pula. Tak semat. Siap nak second IG. Tak ada IG tu. Tak, first IG lah. Kalau Ni second IG tak. lagi Lagi seram Saya tengok IG budak ulu. okay, dah. Dah. Loading lagi. Sabar. Lemuk. Loading lagi siap Mal. Tengok IG Dah. Follow dah. Oh, Jangan okey. Jangan follow. Okey. Cepat lah. Okey, dah follow back. Cepat lah. Ali. Sabar. Pasal ada 2 ni. Siapa ikut Oh cuk? Ali. Kau tak sedih ke bang? Orang yang selama ni temankan kau dah pergi selama-lamanya. Oi. Aku sedih dok dalam pada masa yang sama. Aku macam Alhamdulillah. Oh Ali. Rabbil alamin dok. Kalau macam tu kena cakap keep calm Pancake. Ali. Oh ya, keep calm Ya, Ni kat aku bodoh keep calm Alhamdulillah. Ya. Mendekat. Ini nak tengok apa bongok kosong. Mal. Ya. Tapi dia send. Ali. Aku dah follow. Mal punya IG Ali. macam Mal punya karakter lah.
Jangan kata aku hitam ah. Jangan Weh, macam hina mana kau aku tahu, ah. Dok? Ni nak tengok apa, Dok? Hitam dan tidak mengepus apa-apa. Hitam pula. Aku misterius. Kau wanita misterius ya engkau. Ya. Ya, dah baik dah kau. Misterius. Baiklah, Mal. Apa-apa je lah, Mal. Apa je lah pula. Biasa wanita kan dia buat highlight. Buat highlight. Ha, Highlight dekat air. Tak. Jibam je buat highlight. Alamak, ya Tasha tak Hari buat tu ke? ada Highlight. highlight. Lepas tu Highlight. highlight aku dah tak ada. Kenapa? Hilang. Highlight kau habis ke? Hilang Sebab dah. aku nonchalant. So aku pun hilangkan highlight aku. Engkau sungguh nonchalant, ya. Ya, Baik aku tu. sangat nonchalant. Kau payung lah satu Baik dia nonchalant. highlight aku nak tengok. Asal kau nak tengok highlight aku pula. Aku nak tengok menarik tak menarik tu. Ada roti Kau juga apa ke? highlight menarik tak menarik pula ni. Nak menarik. Takutnya. Tengok menarik tak menarik. Aduh. Dia nak ni. Dia nak saingan roti. Ni aku nak rate, aku nak rate. Kau nak rate. Kau siapa pula nak rate aku? Aku judge lah, aku judge. Kau judge. Aku judges, Yalah, aku- juri. Aku hitam. Ya, Warna tak ni kisahlah kau hitam ke mata kau gelap besar, ke. Kepala besar. Sebab aku nak tengok orang yang misterius ni macam mana. Baik tu. Macam tu lah. Macam mana dok orang misterius ni? Jadi roti. Ada Aku ada Ali- roti weh. Roti kacang merah dengan roti kaya. Ya. Baik. Baik kan. Apa tu? Janganlah diam. Kau buat aku malu. Kenapa kau nak malu tiba-tiba tu? Tiba-tiba siap kau malu. Aku tak boleh orang diam-diam ni. Aku jadi pemalu. Okey, aku bising Jibam ada sikit. roti ke? Ada weh. Ada roti. Ada Banyak weh. Nak tengok. Tasha. Tak tahu kau nak tengok roti. Weh, relax dia Tasha. Wah, alah. Oh, alah. Eh, Tasha suka tu. Tapi tu Dok. Tak gila Roti- lah, tak roti perasan tu. selama ni. Selama Apa? apa kita orang follow tak perasan pula gambar tu. Oh, ni Suka semua kau Tasha. ni semua Ali ni bagi tahu. Aduh. Relax Sorry Ali. tu Nasib terkangkut baik Ali je. Aduh, Ali tak bagi Sorry tahu tu, Tasha tak sorry tu. tahu. Ya doh. Sorry Nanti tu. Tasha tak berminat lah. Aku lupa nak mute dah ni. Ya doh, kau lupa nak mute doh. Ya. Ya doh, itu ciri-ciri yang aku mahukan dok, misteri Dia dok. mute dia. Wanita misteri dok. Tapi aku nak tengok juga wanita misteri ni. Wanita misteri ni biasa cantik dok. Sebab tu dia misteri dok. Okey, jadi Man. Yo. Bulan ni kau Oh, pergi Mal, ya, sini. Jangan Apa. terdistract dengan benda lain. Okey, Mal? Sorry lah, mudah distracted. Aku tak boleh Okey. tengok benda-benda Banyak-banyak menarik binatang. dalam ni. Binatang apa yang tak kisah? Kita main teka-teki sekarang. Aku. Okey, teka. Engkau bukan, salah. Kalau Mal tak dapat jawab, Salah. Binat. Mal kena letak highlight satu. Jibam ni pilih rupa ke Jibam? Apa? Binatang apa yang tak kisah? Ya doh, dia pilih rupa siap. Kenapa dia suruh dia tak highlight? Pilih rupa? Macam lah aku nak letak highlight muka aku. Kenapa kau expect aku nak letak highlight muka aku? Taklah, letak memang aku Tak. expect letak muka highlight muka kau. Asal aku nak letak muka aku pula nak suruh kau tengok. Muka dia sekali. Muka dia. Ria pilih rupa tu. Ya, dia pilih rupa weh. Ya, mesti. Sebab sebab Jibam nak bangun dengan senyuman, okey? Ya, Jibam beli beras. Ya, Jibam beli beras. Tengok roti pun dah ada tau. Jibam Aku masak. masak beras. Oh, kau masak ya, betul ke Hmm. Okey, sekarang jawab Mal. Apa Mal? Korang pun boleh jawab, okey? Mana? Banyak-banyak binatang apa yang tak kisah? Apa yang tak kisah? Binatang ni tak Binatang kisah apa tak apa-apa, kisah? semua tak kisah. Lembu. Lembu salah, Oh, kenapa lembu? Jibam. Jibam Kai. salah, Oh, ya. Kai salah. Oh, itu kan dia dah marah. Habis lah. Ali. Salah. Binatang okey, Tasha. Binatang duk dungu. Binatang Oh, kat korang besar dia. korang kawan ke? Ni, Ali dengan Tasha kau kawan eh? Tak kenal pun. Macam mana kau tahu? Macam mana dia tahu kau duduk dungun?
Dia tahu comel, janganlah jilat. Allah. Kita orang saling menjilat lah tengok. Oh, saling menjilat siap. What the hell? Ya ke? Ash, jawab Ash. Bagi aku jawapan. Kau bisik kat aku jawapan dia apa? Nyamuk, Aku nyamuk. tak nak letak highlight. Ya, aku cakap Benda, apa? Syak. Sampai. Kau cakap tu. Kau cakap jilat tak disebut. Oh, ya? Siapa? Bila aku sebut jilat. Tak boleh. Apa kau sebut apa Ali? Bukan kau, tadi dia. Kau tak sebut tadi kan? Ali Tak tahu kena, lah. doh. Ali Asal kau kena. panggil husband? Kena. Apa Ali? Kau sebut apa tadi Ali? Dia ikut Aku ni, dia sebut- ikut kata hati. Ya ke? Ya. Kalau macam kau cakap buruk dalam hati tu, dia detect. Ya, Ya. doh. Aku tengah cakap buruk dekat si ni. Budak bulu. Besok Kenapa dia ketawa-ketawa je, dok? Siapa yang ketawa-ketawa? Dia Ni orang Tasha hulu ni. lah. Dia tak faham. Tak, Ali tu orang hulu. Dia rasa korang faham korang cakap tu. Orang aku hulu, tak orang faham apa? lah Lawak Terengganu ni. Janganlah buat lawak Aku bukan orang Terengganu, dok. Weh, sorry tu. Aku bukan Terengganu. Aku Johor. Kau tadi punya kuat Ya. slang Terengganu kau bercakap bau penyu. Johor ni. Johor aku dekat tu. aku Johor budak dekat Ulu. aku budak Johor tapi duduk Terengganu sebab tu pekat Johor. tu. Johor dekat Ulu. Ya. Mal, dia orang borak apa ni, Mal? Tahu lah weh, aku tak faham gak kan. Dia orang dalam dunia dia orang sendiri. Apa doh korang ni? Aduh. Sis. Aku rasa macam ni perbincangan tak diajak. Ya, doh. Ni perbincangan mereka berdua, doh, Mal. Korang Tidak. borak. Korang diam. Aku Kenapa Sebab kau tak kat sini, faham Mal? juga apa dia borak. Apa dia? Tapi Apa dia? Apa benda, doh? Apa dia? Don't takut. Kenapa jiban lari? Borak apa, siap? dari tu. Jiban janganlah lari, okey? Apa tak? Sebab Janji tak aku bising. tidak memahami apa yang korang sedang bincangkan. Okay, kita orang tak bising dah. Tak. Janji. Tak, bukan tak Tak bising. cakap Korang bising bincang tak. apa? Tak, Tak kita apa, orang Dua, dah tak pergi lah. bincang dah. Pergi dulu. Dah tak bincang dah. Dah tak bincang? Apa pula? Kau tengoklah kau tak nak bincang dah merajuk kawan kau. Mana Terus hilang doh dia. Nah, Dia lari doh. Dah hilang lah. Kenapa dia merajuk? Apa yang kau buat, Tasha? dia dah tak nak Tak berbincang. ada apa-apa. So, tadi siapa Ali tu rasa rejected. Oh, nama TikTok dia mesti Arif Berbincang. Kai Ah? sini. Mana Okay, Kai? cepatlah. Nak tahu haiwan tadi. Tekalah. Semut. Okay, banyak-banyak binatang. Binatang apa yang tak kisah? Semut lah. Tak kisahlah. Salah. Kai? Salah. Bukan. Mal. Sebabnya nak kata orang pun bukan. Salah. Kau dengar tak suara jibang ni? Tak. Rasa tak dengar. Asal Kai, tak kau dengar dengar suara pula? jibang Kai? Oh, Kai Sebab budak-budak kau tua. lah. Jiban baru 19 dengar tahun, lah. okey? Oh, kau budak-budak lah. Alamak, aku 19 ke? Mana aku unfollow, aku tak follow budak bawah aku ni. Tadi kau kata kau nak yang muda. Mana ada aku cakap aku nak muda. Aku tak Ada. nak kawan yang muda-muda Aku record ni. aku tengok replay ni. Dia Tengok tu yang repeat nak makan lah. nasi pahit. Paipon. Nasi paipon masa apa tu? Aku macam dah banyak kali tanya tapi aku lupa lagi. Dia nasi, lepas tu ada paip tu. Lepas tu Ya, gerak Ada aduh. pon. nasi Arab. Oh, nasi Arab. Nah, terus tak nak reply. Kau bukan awet aku pun. Apa salahnya berkongsi rezeki? Nak kena jadi awet dulu ke baru boleh belanja? Ya, Kita ya. sama apa Kena jadi awet dulu baru boleh belanja, Kai. Oh, ya ke? Ya. Macam tu konsep dia. Sorry lah, tak biasa lah jadi awet ni. Tak biasa jadi awet Kau biasa jadi boyfriend ke? Ya. Hell no, bro. Itu hanya berlaku pada stream sampai sahur hidup.
gaduh kat kaki aku. Oh, tak.